Kalau dapat yang kualiti macam yang murah, ya memang kita beli murah. Kan? Baru boleh bersyukur. Kalau tak nanti kan maki hamun dekat review. Apa benda ni? Apa benda kau jual ni? Aku beli RM20 tapi tak boleh pakai. Tu lah. Beli RM20 tapi dia nak yang macam Shimano, ya tidak boleh lah. Kan nak tengok benda lawak tak? Okey sama. Aku dah tak boleh nak buat live ni. Sebab ada benda lawak yang jadi. Oh, dah beli Curado. Tahniah. Alhamdulillah. Tu lah, ikut kemampuan. Yang penting strike. Ikan tak pandang set. Betul. Layan je orang lain. Kau nak tengok tak? Aku nak tunjuk benda yang lawak ni. Tada. Kan aku dah cakap tadi. Handle aku jatuh. Tadi loose. Allah. Kena beli reel baru lah. Okey semua. Aku nak live sampai pukul 10.30 tapi handle hilang. Rod bawa satu je ni. Setup bawa satu je. Jadi macam tu lah ya. Terima kasih kepada yang like. Terima kasih kepada yang komen. Teman aku live. Terima kasih semua yang support. Okey. Ada ke? Tu lah tercabut. Tak ada kelakar tu. Ada jual handle lah. Oh nanti aku tengok Shopee. Terima kasih Tempe. Kalau kau tak cakap boleh beli handle baru, aku tak terfikir nak beli handle baru. Aku beli mesin baru nanti. Tamat. Okey semua. Tamatlah sudah Alkisah kami. Okey, assalamualaikum. Terima kasih yang support. Bye.